Bagaimana anjing masuk dalam mulut? Anjing masuk dalam mulut? Percikan air anjing dan basuh cara sertu. Aku ingat anjing masuk dalam mulut. Besar mana mulutmu? Air yang bersih. Contoh, air tapping nyelanggar di anjing, curah tumpah atas tubuh dia, jatuh atas tubuh anjing, anjing pun dia retak, ada nak suruh tangga masuk dalam mulut kita, tapping ni mughallazah, kerana sudah duduk pada mughallazah. Lagi budu dalam payang, anjing mari mandi, pala timbul gitu anjing, faham? Kita natang anjing tu baik, dia pun tu baik. Budu tu mughallazah ke mutawassithah? Mughallazah kau, faham? Yang mutawassithah tetap mutawassithah. Okey, jadi apa yang percik daripada anjing masuk dalam mulutmu tadi mughallazah. Cara membersihkan mughallazah ialah basuh yang berat. Berapa kali berat? 7 kali. Nabi kata farsiluhu sab'a ulahu nabi turab, basuhlah 7 kali, satunya air tanah. Maknanya walaupun masuk dalam mulut, maka kita kena bersihkan rumah 7 kali berkoma, sekali air tanah. Air tanah boleh nombor 1, boleh nombor 2, boleh nombor 6, boleh nombor 7. Tapi afdal air tanah nombor 1, kerana 6 lagi air bersih menyucikan kesan tanah. Jelas? Banyak kali tak sekali je. Air tanah air biasa 6 kali, gurut 6 kali bersih. Hak telang dah masuk dalam perut, tidak wajib koma air telang air tanah pula, tak wajib. Faham? Takut bahang tanah. Faham lagi? Yang dalam perut dimaafkan. Okey? Sekadar dalam zahir, mulut zahir wajib bersih 7 kali.